نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق الهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يسر ولا تعسر يا كريم وتمم بالخير. Amma ba'du. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai masjid, ahli jawatankuasa masjid, tuan-tuan, adik-adik mahasiswa, mahasiswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah, tadi satu saf ramai juga masa sembahyang subuh, tapi lepas sembahyang ramai yang balik. Kita kena sedia sarapan pagi lepas ni, insyaAllah. Mudah-mudahan ramai setiap hari Sabtu. Pagi ni tak pasti ada ke tidak. Dah maklum hari tu tak buat sarapan. Kalau tak ada, kena mamak lah kita. Baik adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pertama-tamanya kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya dan izinnya juga pada pagi ini kita dapat melaksanakan solat subuh secara berjemaah. Dan insya-Allah seperti mana biasa kita adakan kuliah subuh pada setiap hari Sabtu di Masjid Al-Mursyidin UPSI. Setiap hari Sabtu subuh dan juga pada setiap hari kuliah-kuliah maghrib pada hari bekerja, insya-Allah. Adik-adik tolong war-warkan kepada sahabat-sahabat di kolej-kolej kediaman supaya turut hadir di masjid kita ini untuk mengikuti kuliah-kuliah dan juga khususnya mengimarahkan Masjid Al-Mursyidin ini, insya-Allah. Baik, pada pagi ini kita sambung pengajian kita menggunakan kitab Fiqh Sirah An-Nabawiyah karangan almarhum Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahimahullah. Pada pagi ini kita akan masuk ke dalam satu tajuk kecil yang baru sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah, iaitu yang dikenali sebagai tajuk pada pagi ini tahun perkabungan ataupun disebut sebagai Amul Hazni, tahun kesedihan ataupun perkabungan. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain amin. Kemangkatan Siti Sayyidatina Khadijah, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Talib. Abu Talib bapa saudara Nabi di tahun ke-10 selepas kebangkitan dan pengutusannya sebagai Rasulullah, merupakan saat yang paling pahit ditempuh oleh Rasulullah. Ibnu Sa'ad menceritakan bahawa selepas sebulan 5 hari dari kematian Khadijah, maka Abu Talib pula turut wafat. Jadi tuan-tuan, adik-adik, pagi ini kita bincang satu tajuk yang besar dalam sejarah Nabi SAW, iaitulah kemangkatan dua orang tokoh yang telah membantu perjuangan Nabi SAW di awal-awal dakwah Nabi. Sebagaimana yang kita sedia maklum, perjuangan Nabi SAW, dakwah Nabi di Mekah pada peringkat awal 10 tahun yang awal ni satu cabaran yang besar bagi dakwah Nabi. Kerana peringkat awal ramai lagi di kalangan pembesar-pembesar Quraisy dan juga orang Arab yang tidak dapat menerima dakwah Islam yang Nabi sampaikan. Bukan sahaja mereka tidak menerima, bahkan mereka melakukan penentangan, melakukan penindasan, melakukan ancaman kepada Nabi SAW dan juga para sahabat. Sehinggalah ada usaha-usaha pertemuan sebelum itu dengan Abu Talib.
Bapa saudara Nabi ni adalah pemimpin Mekah pada ketika itu. Jadi ada mereka orang-orang kafir Quraisy ni amat menghormati kepada bapa saudara Nabi Abu Talib. Mereka tak berani nak buat sebarangan kepada Nabi, tak berani nak buat sesuatu ataupun ancaman kepada baginda Nabi SAW kerana mereka malu dan mereka segan dengan bapa saudara Nabi Abu Talib. Iaitulah orang yang banyak memperjuangkan ataupun orang yang banyak mempertahankan baginda Nabi SAW. Jadi bila berlakunya kemangkatan Abu Talib, bapa saudara Nabi ini, dan juga seterusnya sebelum itu seterusnya kematian isteri Nabi SAW Sayyidatina Khadijah, maka itu dikatakan satu tamparanlah kepada baginda Nabi SAW untuk meneruskan dakwahnya. Sebab itulah tahun itu dikenali sebagai tahun kesedihan, Amul Hazni. Bahkan sebagaimana yang kita baca sebelum ni, orang Arab Quraisy ni melakukan, kita sebut pemulauan ataupun embargo selama lebih kurang 3 tahun. Pemulauan dibuat kepada Bani Hashim, kepada keturunan Nabi SAW, walaupun dalam Bani Hashim itu terdapat juga di kalangan ahli keluarga Nabi yang belum Islam. Jadi mereka boykot ni, boykot semua. Bukan boykot Nabi dan juga sahabat saja, tapi mereka boykot semua keluarga Bani Hashim, keluarga Nabi SAW. Jadi kita hari ni kalau nak boykot pun kena boykot lebih daripada tu lah, kan? Jangan kita duk boykot pilih-pilih pula barang, kan? Semalam saya masuk pasar raya nak beli barang, cek balik senarai. Kita kena teruskan usaha ni, usaha boykot ni dalam bab Yahudi Israel ni lah. Baik. Jadi bila berlakunya kemangkatan Sayyidatina Khadijah isteri Rasulullah SAW dan juga Abu Talib bapa saudara Nabi SAW, pada bila berlaku di tahun ke-10, tahun ke-10 kebangkitan Nabi SAW. Dekat-dekat dah nak Nabi berhijrah ke Madinah. Jadi bila berlaku embargo ataupun kita sebut sebagai perkabungan, itu bukan perkabungan, apa kita tadi, embargo ni lah, bila berlaku boykot di kalangan penduduk Quraisy, pembesar Quraisy kepada keluarga Nabi SAW, maka terputuslah, kita kata, bekalan makanan dan sebagainya. Maka pada ketika itulah bermula, selepas itulah bermulanya Abu Talib dan juga Sayyidatina Khadijah dan juga umat Islam ni mula menerima, kata, sakit lah. Sebabnya dah diboykot 3 tahun. Dari sudut bekalan makanan ni terhad. Bekalan makanan tak ada. Macam yang berlaku di Palestin hari ni, kan, bila diboykot, bila disekat, makanan tak boleh masuk, kita tengok banyak kematian-kematian yang berlaku. Begitulah juga berlaku kepada bapa saudara Nabi dan juga isteri Nabi. Bila berlaku boykot ni, makanan tak ada ni, mereka dah mula sakit, dan tahun ke-10 itulah berlakulah kemangkatan Sayyidatina Khadijah dan juga Rasulullah, bapa saudara Nabi SAW. Khadijah, seperti mana yang diterangkan oleh Ibnu Hisham, adalah menteri kebenaran dan kepercayaan bagi Islam, di mana Rasulullah SAW mengadu hal peribadinya, hal perihal dirinya, dan Khadijah lah orang yang menghiburkan dan menghilangkan kedukaan Rasulullah SAW. Jadi Nabi SAW sedih sangat bila berlakunya kemangkatan isteri baginda Nabi SAW, iaitulah Khadijah. Hatta Sayyidatina Aisyah pernah menyebutkan satu ketika dia cemburu dengan Sayyidatina Khadijah. Aisyah ni, isteri Nabi SAW, tak pernah berjumpa dengan Sayyidatina Khadijah. Tetapi dia cemburu dengan Sayyidatina Khadijah. Sebab Nabi SAW selalu menyebut nama Sayyidatina Khadijah di depan Sayyidatina Aisyah, isteri Nabi SAW. Jadi biasalah orang perempuan, kan, kalau dah sebut nama isteri yang tua ataupun dia sebut nama orang lain, kan, cemberulah dia. Asyik Khadijah, asyik Khadijah. Kan dah ada orang yang baru sebagai pengganti. Kurang begitulah kata Sayyidatina Aisyah kepada baginda Nabi SAW. Jadi apa kata Nabi kepada Aisyah? Nabi menyebutkan bahawasanya ma abdalani Allahu khairan minha,
qad amanat bi idh kafara bin nas wa sadaqatni idh kadzaba bin nas wa wasatni bima liha idh haramani nas wa razaqanillahu waladaha idh haramani auladin nisa. Jadi kata Nabi SAW, sebab apa aku ni selalu sebut nama Sayyidatina Khadijah? Nabi tak boleh, kita sebut bahasa hari ni, move on lah. Tak boleh, masih lagi teringat kepada Aisyah, kepada Khadijah ni. Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala tak memberikan ganti kepadaku dengan yang lebih baik daripada Khadijah radhiyallahu anha. Kata Nabi, dia beriman dengan aku ketika orang lain kufur dengan aku. Di awal-awal Islam tu, orang lain semua tak menerima dakwah Nabi. Siapa yang mula-mula beriman dengan Nabi? Itulah isterinya Sayyidatina Khadijah. Ingat tak peristiwa yang Nabi menerima wahyu turun daripada Gua Hira? Orang yang pertama yang mententeramkan Nabi dan beriman dengan Nabi adalah isteri Nabi Sayyidatina Khadijah. Pada ketika itu orang lain belum lagi menerima Islam, dan Sayyidatina Khadijah lah yang memberikan seluruh hartanya kepada Nabi SAW. Di saat-saat kematian Sayyidatina Khadijah menangis dan bersedih. Nabi bertanya kepada Sayyidatina Khadijah, kenapa sedih, kenapa menangis? Sebab sakit nak meninggalkan dunia ke? Kata Nabi SAW, tak. Kata Sayyidatina Khadijah, kerana selepas ini tidak ada lagi bantuan ataupun apa yang aku boleh bagi lagi kepada kamu, wahai kekasihku, wahai Nabi Rasul SAW, untuk memperjuangkan agama. Tak ada lagi harta, aku dah bagi habis dah. Lepas ni aku pun dah tak ada. Takut tak ada nanti orang yang nak membantumu dalam perjuangan dakwahmu. Itu kata Sayyidatina Khadijah. Bukan dia mati sebab dia nak meninggal, tapi bukan dia sedih sebab dia nak meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia sedih, dia menangis Sayyidatina Khadijah ni sebabnya dia takut lepas ni perjuangan Nabi tidak ada lagi bantuan-bantuan yang dia boleh berikan sebagaimana yang dia bagikan sekarang. Seterusnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia membenarkanku wa sadaqatni idh kadzaba linnas, dan dia membenarkan aku ketika orang lain mendustakanku. Dia menghilangkan kegusaranku dengan hartanya ketika orang lain menahan hartanya daripadaku, dan Allah mengurniakan rezeki kepadaku dengan anak-anaknya, sedangkan dia menghalang isteri-isteriku yang lain daripada melahirkan anak. Riwayat Ahmad. Jadi kita semua tahu anak-anak Nabi ini kebanyakannya daripada anak Sayyidatina Khadijah, kecuali seorang saja, Ibrahim, anak daripada Mariatul Qibtiyah, isteri Nabi SAW, yang dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada Nabi SAW. Mariatul Qibtiyah, Nabi berkahwin dengan Maria dan mendapatlah seorang anak, Ibrahim. Itu pun Ibrahim tidak panjang umur, meninggal dunia sewaktu kecil. Jadi anak-anak Nabi ni ramai yang banyaknya meninggal dunia sewaktu kecil, kecuali lah beberapa orang. Fatimah, Sayyidatina Fatimah antaranya, yang wafat ataupun meninggal mangkat selepas kematian baginda Nabi SAW. Kebanyakannya meninggal sewaktu kecil. Selain daripada itu, Khadijah radhiyallahu anhu juga adalah sebaik-baik wanita bagi umat ini. Hal ini adalah sebagaimana riwayat daripada Ali radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW. Baginda bersabda, khairu nisaiha Maryam wa khairu nisaiha Khadijah. Sebaik-baik wanita pada zamannya ialah Maryam, dan sebaik-baik wanita pada zamannya ialah Khadijah. Hadis riwayat Bukhari. Ini hadis-hadis ataupun riwayat-riwayat yang menceritakan tentang kebaikan baginda Nabi SAW. Bahkan Sayyidatina Khadijah juga termasuk di dalam kalangan orang yang dijamin syurga. Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Aisyah, Sayyidatu nisa'i ahlil jannah arba'. Penghulu wanita ahli syurga ada 4 orang. Penghulu wanita ahli syurga nanti ada 4 orang. Yang pertamanya Maryam binti Imran wa Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah binti Khuwailid wa Asiyah. Jadi ada 4 orang. Ada 4 orang penghulu wanita syurga. Yang pertamanya Maryam,
yang keduanya Fatimah anak Rasulullah SAW, yang ketiganya Khadijah, dan yang keempatnya Asiyah. Ini riwayat, hadis riwayat disebut oleh Sayyidatina Aisyah. Selain itu, nak menunjukkan tentang kemuliaan Sayyidatina Khadijah ni, dalam satu hadis juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya ata Jibril Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari malaikat Jibril datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, dan malaikat Jibril berkata, ya Rasulullah, hazihi Khadijah qad atat ma'aha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw syarabun fa idza hiya atatka faqra 'alaiha assalam min rabbiha wa min rabbi wa minni wa basyaraha bi baiti fil jannah min qasabin la ashabin fihi wala nasab. Malaikat Jibril ni satu ketika datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kata dekat Nabi, wahai Rasulullah, ini Khadijah yang akan datang membawa bekas yang berisi lauk pauk, yang berisi makanan ataupun minuman. Apabila dia sampai kepadamu, maka Jibril kata, sampaikanlah salam kepadanya daripada Tuhannya dan juga daripada aku. Jibril ni kirim salam. Allah dan juga malaikat Jibril kirim salam kepada Sayyidatina Khadijah melalui Rasulullah, nak menunjukkan kemuliaan Sayyidatina Khadijah ni. Bahkan kata Jibril, serta sampaikanlah kepadanya khabar yang gembira berupa rumah di syurga daripada permata, tidak ada suara bising dan rasa lelah di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari. Inilah kelebihan Sayyidatina Khadijah, isteri baginda Nabi SAW, ibu kepada ummahatul mukminin, dan kita kata penghulu kepada wanita syurga, yang selama ini menyokong perjuangan baginda Nabi SAW. Sebab itulah bila mangkatnya isteri Nabi Sayyidatina Khadijah ni, Nabi sangat-sangatlah sedih, sehingga tahun itu disebut oleh ulama sirah sebagai tahun kesedihan, Amun Huzni. Baik, sedangkan Abu Talib pula adalah pembantu dan penolongnya, membantu untuk menghalang pencerobohan kaumnya. Ini kisah kisah Abu Talib radhiyallahu anhu pula. Jadi Abu Talib ni walaupun dalam sirahnya wafat ataupun mati tidak dalam Islam. Tuan-tuan masih ingat kalau kuliah kita yang lalu, ada satu ketika saat Abu Talib ni nazak nak sakit, sakit nak mati, nazak sakit nak mati. Abu Talib ni bapa saudara Nabi, dia memperjuangkan dakwah Nabi, dia mempertahankan Nabi daripada diancam oleh pembesar-pembesar Quraisy. Orang datang jumpa dia, pujuk supaya nasihat Nabi, berhentilah daripada dakwah ni. Tak, dia mempertahankan Nabi. Dia kata, anak saudara ini, anak saudara aku macam anak aku. Kalau kamu sakitinya, seseolah kamu sakiti aku. Walaupun dia tak Islam, matinya mati tidak Islam. Disebutkan dalam satu riwayat, qala lamma hadarat Abu Talib al-wafatu jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajada indahu Abu Jahlin wa Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Satu ketika Abu Talib ni nak mati, dah sakit, gering dah, nak sakit. Maka Nabi SAW datang ke rumah Abu Talib, jumpa dengan Abu Talib. Tapi waktu Nabi masuk ke bilik rumah Abu Talib tu, ada siapa dalam tu? Dalam tu ada Abu Lahab, Abu Jahal. Di sisi Abu Talib tu ada Abu Jahal dan juga Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah, pemimpin Quraisy, kawan-kawan Abu Talib. Kawan-kawan pak saudara Nabi ni duduk dekat Nabi. Apa kata Nabi SAW kepada Abu Talib? Faqala Rasulullah SAW, ya am, wahai bapa saudara aku, qul la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimah tauhid. Jadi kita ni tuan-tuan, hidup kita, mati kita dengan dua kalimah ni. Sebab tu kita hidup nak jadi Islam, syarat kita nak jadi Muslim, kita kena mengucap dua kalimah syahadah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kita nak mati nanti,
dengan dua kalimah ini juga, ataupun dengan kalimah tauhid la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Kata Nabi SAW, siapa yang akhir kalimahnya mengucap dua kalimah syahadah la ilaha illallah, maka kata Nabi SAW, dakhala al-jannah, masuklah dia ke syurga. Jadi dengan dua kalimah ni. Jadi Nabi SAW jumpa Abu Talib, Nabi pujuk depan Abu Jahal, depan Umayyah, depan Abdullah bin Abi Umayyah Al-Mughirah. Nabi sebut, pujuk Abu Talib, ucaplah la ilaha illallah kalimatan ashhadu laka biha indallah. Dengan kalimah inilah aku dapat berhujah di sisi Allah nanti, di depan Allah. Aku dapat berhujah untuk mempertahankan kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada Abu Jahal, ada Abdullah bin Abi Umayyah Al-Mughirah di sisi itu, di sisi Abu Talib. Apa dia berkata? Dia berkata, faqala Abu Jahal wa Abdullah bin Abi Umayyah, ya Aba Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Adakah kamu nak lari? Adakah kamu nak benci, ataupun kamu sudah benci kepada agama datuk ataupun ayah kamu Abdul Muttalib? Sebab bapa tok Nabi ni, Abdul Muttalib ni, pemimpin utama Quraisy sewaktu Nabi SAW. Kita ingat lagi tahun gajah kan, pada tahun gajah, Amul Fil, tahun gajah tu, yang mempertahankan Kaabah adalah Abdul Muttalib, datuk Nabi SAW. Pada waktu itu belumlah lagi Islam belum lagi Nabi diwahyukan dimanggilkan menjadi Rasul. Kata Abu Jahal, adakah kamu dah benci terhadap agama Abdul Muttalib ni? Dia nak pujuk. Dia nak pujuk Abu Talib, jangan tinggalkan agama, jangan masuk Islam. Sebab mereka ni musuh Islam. Abu Jahal dengan Abdullah bin Umayyah Al-Mughirah ni memang pembesar Quraisy yang tak masuk Islam, yang benci kepada Nabi SAW. Jadi Nabi duk suruh mengucap dua kalimah syahadah, tapi sebaliknya Abu Jahal dengan Abdullah ni duk sebut, yang benci dah ke agama datuk nenek moyang kita ni, Abdul Muttalib ni. Qala Abu Talib, falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'riduha alaihi wa yu'idu laha tilkal maqalah. Nabi SAW tak serik, Nabi tak orang kata tak putus-putus, duk sebut lagi. Dalam masa tempoh tu Nabi duk sebut lagi, ucaplah kalimah la ilaha illallah, ucaplah kalimah la ilaha illallah. Dalam masa sama Abu Jahal pun duk pertahan juga. Tapi akhirnya qala Abu Talib, akhirun ma kallamahum huwa ala millata Abdul Muttalib wa aba an yaqula la ilaha illallah. Jadi keputusan akhir Abu Talib adalah dia berada, kata di akhir mulutnya, dia kata Abu Talib kata, akhiru ma kallamahu ala millata Abdul Muttalib. Dia kata, aku berada di atas millah, di atas pegangan Abdul Muttalib. Maksudnya dia tak mengucap dua kalimah syahadah. Ini saat akhir kematian Abu Talib. Sehinggalah kata Nabi SAW selepas itu, aku, kata Nabi, sesungguhnya demi Allah, aku akan meminta ampun untuk engkau selagi aku tidak dilarang daripadanya. Nabi kata, aku nak minta ampun juga, nak berdoa dengan Allah juga, minta ampun supaya Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa Abu Talib. Daripada sinilah turunnya teguran Allah kepada baginda Nabi SAW, ma kana lin nabi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah dibenarkan bagi Nabi dan orang-orang yang beriman meminta ampun bagi orang-orang musyrik sekalipun orang itu kaum kerabat sendiri, sesudah nyata bagi mereka bahawa orang-orang musyrik itu adalah ahli neraka. Allah larang kita minta ampun kepada orang yang dah jelas, dah nyata dia ni musyrik. Tak boleh kita minta ampun. Kita boleh berdoa minta Allah Ta'ala bagi hidayah, petunjuk. Tetapi kalau kita nak minta ampun daripada dosa-dosa kesalahannya, sedangkan dia ternyata orang yang musyrik, orang yang kafir,
Allah Ta'ala larang. Tak boleh. Kecuali kita nak minta Allah Ta'ala bagi hidayah dan petunjuk kepadanya. Bahkan Allah Ta'ala juga sebut dalam satu ayat Quran lagi, Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya berkaitan tentang Abu Talib ini. Allah mengatakan kepada Rasulullah SAW, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak berkuasa memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang engkau kasihi supaya ia menerima Islam, tetapi Allah jualah yang berkuasa memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya. Dan dialah jua, yakni Allah, yang lebih mengetahui akan orang-orang yang ada persediaan untuk mendapat hidayah petunjuk kepada memeluk agama Islam. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Allah Ta'ala yang berkuasa, berhak memberi hidayah dan petunjuk. Jadi kita ambil iktibar daripada ini bahwasanya kita boleh memohon hidayah, kita boleh mohon petunjuk supaya Allah Ta'ala berikan petunjuk hidayah kepada sahabat-sahabat kita yang bukan Islam. Tetapi untuk kita memohon ampun Allah Ta'ala memaafkan dosa-dosa mereka, itu tidak dibenarkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala berdasarkan daripada peristiwa yang kita bacakan tadi, peristiwa bapa saudara Nabi Abu Talib yang tidak memeluk agama Islam. Bahkan dalam satu hadis, Abdullah ibn Abbas, bapa saudara Nabi, dia tegur Nabi. Dia kata kepada baginda Nabi SAW, ya Rasulullah, hal nafa'ta Aba Talib bisyai'in fa'innahu kana yahutuka wa yaghdabu laka. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, pak saudara Nabi ni, jumpa Nabi, dia kata, wahai Rasulullah, tak bolehkah kamu memberi manfaat ataupun kamu memberi syafaat kepada bapa saudara kamu ni Abu Talib, kerana dia telah membelamu, yahutuka, dia telah membelamu, dan juga wa yaghdabu laka, dan dia juga marah demi keselamatanmu. Dia marah kepada orang-orang yang kacau Nabi ni demi keselamatan Nabi. Kata Abu Talib, kata Abbas bin Abdul Muttalib kepada Nabi SAW, tak bolehkah kamu bagi syafaat? Tak bolehkah kamu Rasulullah bagi manfaat kepada Abu Talib? Apa jawab Rasulullah? Qala na'am wa fi dhahdahi minan nar walaula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Rasulullah menjawab, ya, dia berada di neraka yang paling landai, neraka yang paling cetek. Jadi Abu Talib ni Allah Ta'ala tempatkan dia dalam neraka yang paling cetek. Sikit kena api ni, diletakkan katanya terempah, seolah macam memakai terempah. Kecil sikit api neraka yang disentuh kepada Abu Talib. Kata Nabi, kalaulah bukan kerana syafaatku, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalaulah bukan kerana dengan syafaatku, nescaya Abu Talib berada di neraka yang paling bawah. Ini tempat Nabi sebut dalam, Allah sebut dalam Al-Quran, tempat orang-orang munafik yang berada dalam neraka yang paling bawah. Tuan-tuan, kalau kita bakar periuk kan, api kan, kita bakar makanan ke, nasi ke, lauk ke, yang paling bawah tu, periuk yang paling bawah dekat dengan api tu, yang jadi kerak, yang jadi hangit, itulah tempat-tempat orang munafik. Orang munafik ni dia lebih jahat daripada orang kafir. Sebab orang kafir ternyata jelas dia bukan Islam, dia menentang Islam. Tapi orang munafik ni berpura-pura masuk, berpura-pura Islam. Depan Nabi dia solat, depan Nabi dia mengaku beriman, tapi di belakang Nabi dia menentang perjuangan Nabi. Dia menyiksa sahabat-sahabat Nabi. Dia menyusahkan agama Islam yang Nabi nak bawa. Jadi Nabi kata orang munafik ni duduk di neraka yang paling dalam, fidarkil asfali minan nar. Jadi kata Nabi SAW, kalaulah bukan kerana dengan syafaatku, nescaya Abu Talib akan duduk di neraka yang paling bawah. Sebab itulah kata Nabi, Abu Talib lah yang menerima
azab neraka yang paling sedikit, yang paling ringan. Abu Talib itu paling ringan tu. Diletakkan terompah, dipakaikan dengan terompah daripada api neraka sehingga menggelegak otaknya. Itu azab yang paling ringan di neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang besar lagi, wallahu a'lam, lagi teruklah, sehingga akan digambarkan kepada kita kepanasan api neraka ni berbanding dengan api dunia lebih kurang 70 kali ganda panasnya. Adik-adik bakar sampah kan, panas sikit ya kalau sampah tu. Ini kalau panas bangunan rumah terbakar, dia punya panas dia tu lebih daripada 100 darjah Celsius panas kan. Itu baru panas dunia, sehingga boleh orang kata menghanguskan rumah, menghanguskan kenderaan kalau terbakar tu habis lah. Itu panas dunia. Panas api neraka disebutkan 70 kali ganda lebih panas daripada api dunia. Itu nak bagi kita sedar lah, nak bagi kita ni insaf, nak bagi kita sedar akan azabnya, pedihnya api neraka nanti, supaya kita ni sentiasa berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi sebab itulah pengarang kitab ni dia kata merupakan saat yang paling pahit ditempuh oleh Rasulullah SAW bila berlaku kematian ataupun kemangkatan dua tokoh besar yang telah menyokong perjuangan dakwah Nabi SAW. Ibnu Hisham menceritakan, apabila Abu Talib meninggal dunia, maka puak Quraisy memperhebatkan penentangan mereka ke atas Rasulullah SAW dan orang Islam yang lain lebih daripada masa-masa yang lampau, sehingga orang biasa Quraisy pun berani melumur selut ke atas kepala Rasulullah SAW. Tahun ini disebut sebagai tahun kesedihan kerana kematian Abu Talib dan juga Sayyidatina Khadijah isteri Nabi ini berlaku dalam tahun yang sama. Dalam riwayat disebut tadi sebulan 5 hari daripada kematian Khadijah, maka Abu Talib wafat. Tapi dalam riwayat yang lain juga ada menyebut 3 hari. 3 hari selepas Khadijah wafat, Abu Talib wafat. Jadi dekat sangat kematian Abu Talib dan juga Sayyidatina Khadijah. Jadi bila matinya Abu Talib, matinya Sayyidina Khadijah, orang-orang kafir Quraisy ni lagi tak segan silu dah, lagi berani nak orang kata memperhebatkan penentangan kepada baginda Nabi SAW. Dulu segan-segan juga, takut-takut juga, malu-malu juga sebab ada Abu Talib yang mempertahankan Nabi. Tapi bila Abu Talib mati ni, mereka dah memperhebatkan, mereka dah berani dah menentang Nabi SAW, sehingga kan orang-orang biasa Quraisy pun, bukan sekadar pembesar-pembesar Quraisy yang ada jawatan, orang-orang biasa pun berani menentang Nabi, hatta sehingga dikatakan berani melumpurkan najis ataupun sulut ke atas kepala Rasulullah SAW. Apabila Rasulullah sampai di rumahnya dengan keadaan yang sebegini, salah seorang dari putrinya bangun membasuh selut dari badannya sambil menangis, kasihankan bapanya, dan kata Rasulullah SAW, tak usahlah menangis hai anakku, sesungguhnya Allah akan menolong bapamu. Rasulullah menamakan tahun kematian Khadijah dan Abu Talib dengan tahun duka cita dan perkabungan, lantaran penentangan dan penyiksaan kaum Quraisy terhadap Islam dan muslimin terlalu sangat banyak, lebih daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Jadi sebab itulah kita sebut kenapa Rasulullah sedih sangat, rasa pahit sangat, sebabnya bila berlakulah kematian dua orang tokoh ni, yang pertamanya mereka ini sebagai sumber yang mempertahankan dakwah Nabi. Orang yang kuat yang mempertahankan dakwah Nabi dah tak ada. Dan yang kedua ni bila wafat sahaja, bila meninggal sahaja, mangkat sahaja kedua tokoh ni, serangan, tentangan yang diberikan oleh orang Quraisy lebih hebat lagi berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Maksudnya cabaran tu lebih banyak lah. Nabi dah tinggal seorang bersama dengan sahabat-sahabat yang lain ni. Sahabat Nabi yang lain ni semua mustadhafin, orang-orang yang miskin, sahabat-sahabat Nabi yang tak ada pangkat, tak ada kedudukan pun.
di Mekah. Dua tokoh besar inilah yang memperjuangkan dakwah Nabi sebelum ni. Bila mangkatnya mereka, maka dia telah menggugat sedikit sebanyak dakwah Nabi SAW. Baik adik-adik, insyaAllah kita berhenti setakat ni. Nanti kita akan tengok pengajaran dan renungan daripada peristiwa kemangkatan Sayyidatina Khadijah dan juga bapa saudara Nabi Abu Talib. Ada sedikit pengajaran-pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah yang kita bacakan pada pagi ini, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ila 'ilmina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.